Ini 3 langkah untuk lelaki kekal keras. Assalamualaikum, saya Dr. Samhan. You all tahu tak, setiap kali saya jumpa pasien lelaki, satu soalan yang paling banyak ditanya, Doktor, kenapa saya tak boleh kekal keras sampai habis? Ramai anggap ini masalah umur. Tapi saya jumpa lelaki umur 28 tahun pun dah kena. Ada yang pancut terlalu awal, ada yang baru masuk separuh jalan dah lembik, dan ada yang langsung tak boleh nak mulakan. Benda ni tak pelik. Tapi kalau you all biar lama-lama, hubungan suami isteri pun boleh jadi renggang. So hari ini saya nak kongsikan 3 langkah penting yang boleh bantu lelaki untuk kekal keras lebih lama secara semula jadi dan terbukti secara saintifik. Langkah pertama, kuatkan otot pelvik. Otot pelvik ni atau nama saintifik dia pubococcygous muscle atau otot yang kawal pancutan dan juga kekuatan zakar. Kalau otot ini lemah, you all akan alami dua benda. Susah nak kekal keras dan susah nak tahan lama. Senaman yang bantu otot ini dipanggil Kegel exercise. Cara nak buat mudah je. Masa tengah kencing, cuba tahan aliran air kencing. Otot yang you all guna masa tu, itulah yang kena kuatkan. Buat 10 hingga 15 kali 3 set sehari. Kajian menunjukkan selepas 6 minggu, ramai lelaki dapat kawal ejakulasi lebih baik dan zakar lebih responsif. Langkah kedua, kawal nafas, kawal minda. Masalah pancuk awal dan tak kekal keras ni banyak kali bukan sebab fizikal tapi sebab otak. You all terlalu fokus nak perform sampai sistem saraf jadi kacau. Ini kita panggil performance anxiety. Bila anxiety dah makin naik, sistem parasimpatetik yang kawal ereksi terus shutdown. Jadi sebelum bersama, ambil masa 5 minit untuk tenangkan diri. Tarik nafas dalam-dalam, hembus perlahan-lahan. Masa tengah aksi pun sama. Bila rasa nak terpancut, berhenti sekejap, tarik nafas, kemudian bertenang. Benda simple tapi sangat powerful. Sebab bila otak tenang, zakar akan lebih mudah kekal keras dan tak cepat tewas. Langkah yang ketiga, jaga hormon testosteron dan juga peredaran darah. Testosteron ni hormon penting untuk nafsu dan juga ereksi. Kalau rendah, you all akan rasa cepat letih, kurang berminat untuk bersama dan zakar pun susah nak respon. Dan satu lagi faktor penting adalah aliran darah. Zakar kita perlukan tekanan darah yang kuat untuk kekal keras. Jadi jaga dua benda ini, hormon dan juga salur darah. Kurangkan gula, jaga tidur dan bersenam 20 minit sehari. Kalau nak bantuan tambahan, boleh pertimbangkan herba yang terbukti secara klinikal macam tongkat ali ataupun Panax ginseng. Kajian dari Journal of Autopharmacology tunjukkan tongkat ali boleh naikkan paras testosteron dan bantu kekalkan ereksi lelaki secara semula jadi. Masalah pancuk awal dan zakar tak kekal keras bukan pengakhiran. Tapi kalau dibiarkan, dia boleh bawa kepada hilang keyakinan, tekanan dalam rumah tangga dan rasa gagal sebagai seorang lelaki. Saya tahu ramai lelaki malu nak bercakap pasal benda ni. Tapi you all kena tahu, rawatan ada. Dan kadang-kadang hanya perlukan 3 langkah ringkas untuk ubah hidup. Jangan tunggu sampai isteri tegur. Jangan tunggu sampai you all hilang terus rasa lelaki. Kalau you all rasa info ini bermanfaat, tolong share sebab mungkin ada kawan, abang atau adik yang tengah struggle tapi tak berani nak buka mulut. Sama-sama kita bantu lelaki hidup dengan lebih yakin, luar dan dalam.